Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim dia mohon kepada mahkamah untuk bagi dia kekebalan atau immunity daripada disaman. Ini adalah susulan daripada satu kes saman daripada Yusof Router. Siapa yang tak mengikuti kes Yusof Router ni, tuan-tuan kena ikut kes ni sebab kes ni very interesting. Dan Yusof Router telah saman Anwar Ibrahim. Dia telah mendakwa dan menuduh Anwar Ibrahim ini melakukan serangan seksual kepada dia pada tahun 2018. Dan susulan daripada itu ada perbicaraan untuk kes saman serangan seksual Anwar Ibrahim terhadap Yusof Router. Tuduhan yang Yusof Router buat ni kepada Anwar Ibrahim ni pada bulan depan, bulan Jun. So, tiba-tiba semalam Anwar minta immunity atau kekebalan daripada disaman. Dia pergi mohon kepada mahkamah untuk bagi dia kekebalan ataupun membincangkan persoalan sama ada dia boleh dapat kekebalan ataupun tidak. Dan lepas itu dia minta tangguh kes dia ni. Pandangan saya macam inilah. Saya pun belajar undang-undang dulu. Pada saya tak rasa mana-mana orang yang masuk akal atau mahkamah ke mana-mana lah akan membenarkan permohonan Anwar Ibrahim ini. Saya tak tahulah tapi kalau saya tengok permohonan ini tak masuk akal. No court will probably allow this kind of application, not without pindaan perlembagaan. Tidak tanpa pindaan perlembagaan, sebab dalam artikel 183 Perlembagaan Persekutuan dinyatakan siapa yang ada kekebalan atau immunity ni hanya Agong dan Raja-Raja. Anwar ni bukan Agong dan Raja-Raja kecuali dia nak pindah perlembagaan tu. Artikel 183 kata Agong, Raja-Raja dan Perdana Menteri. Tapi pindaan perlembagaan ini kalau jadi macam itu, pada saya tak masuk akal. Sebabnya kenapa? Sebab kalau begitu Perdana Menteri ni ahli politik. Agong dengan Raja-Raja dia bukan ahli politik. Cuba bayangkan kalau Perdana Menteri yang memegang kuasa eksekutif di Malaysia ni sebagai ahli politik tiba-tiba kebal daripada disaman. So kalau dia menganiaya orang macam mana? Tiba-tiba dia tak boleh disaman. Sebab kononnya dia kata argument lawyer ataupun argument pihak Anwar Ibrahim ini kata sebab ini mengganggu tugas dia sebagai Perdana Menteri. Habis kalau seseorang Perdana Menteri itu meniaya orang, tiba-tiba dia disaman, lepas itu dia lepas sebab dia ada immunity. Macam mana ceritanya?